ni aku nak bawa hampa pergi Pesta Penang dan berapa ringgit hampa kena ready untuk hampa main ni. So, jom. So yang mana yang tak pernah pi lagi Pesta Penang, tahun ni mereka kata Pesta Penang ni lah yang terakhir, lepas ni dah tak ada dah Pesta Penang. So yang tak pernah pi lagi, hampa boleh search tapak Pesta Sungai Nibong ni. Sampai je dalam ni hampa boleh parking dengan harga RM5 je. Tapak dia agak luas juga. Kalau hampa nak senang, hampa kena main awal untuk senang parking. So untuk tiket masuk pula dengan harga RM5, hampa boleh masuk dah dalam. Lepas je masuk ke tapak pesta ni, bagi aku agak luas juga. So yang mana yang ada anak kecil tu hampa boleh jaga. So ni map penuh dalam tapak pesta tu. Pesta Penang ni daripada 6 Disember sampailah ke 10 Januari. Buka daripada pukul 6 petang sampailah pukul 11 malam. Dalam pesta ni mereka menggunakan token. Untuk satu token ni harga dia RM5. So ni semua harga ride yang ada dalam Pesta Penang ni. Kalau hampa nak tahu berapa untuk naik semua ni dalam satu hari, hampa kena tengok video ni sampai habis. So first sekali aku nak tunjuk hampa Skyrider dengan harga 2 token ni. Walaupun dia berpusing je, tapi bagi aku laju je. Lepas tu kita ada Space Player dengan harga 4 token je. Walaupun nampak pusing macam tadi, tapi hak ni tinggi gila. So kalau hampa gayat, hampa kena try ni. Tapi tak mampu lawan ride yang ni. So ni nama dia Air Force, 6 token kalau hampa nak naik ni. Ride ni yang paling baru untuk tahun ni. Kalau hampa tengok memang tinggi. Lepas tu bukan tinggi saja, dia pula berpusing kat atas tu. So kalau hampa nak cabak member-member hampa, ride ni lah memang patut hampa bawa mereka. So ni kesan-kesan dia. Budak kecil ni hampa jangan risau. Ni seorang ni sampai bergegak tangan dah. So dekat dalam tapak pesta ni bukan untuk ride dewasa je. Untuk kanak-kanak pun ada, hampa jangan risau. So last sekali kalau hampa nak main semua ride yang dalam Pesta Penang ni dengan harga RM260 sahaja. So kalau hampa tak pernah pi lagi, inilah masa terakhir hampa untuk main ke Pesta Penang ni. Lepas je penat-penat hampa main, hampa boleh singgah ke Gerbang Malam Food Fair. So kalau hampa nak tengok aku naik semua ride yang ada dekat Pesta Penang ni, hampa like video ni banyak-banyak sampai Pesta Penang nampak dan sponsor aku. Untuk main semua ride yang ada dekat dalam Pesta Penang ni. Jangan lupa untuk save dan share video ni kat member-member hampa yang tak pernah pergi Pesta Penang. So terima kasih tengok video ni sampai habis. Jangan lupa follow aku. Jumpa lagi. Ciao.